ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى عز وجل، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Firman Allah Ta'ala ayat 7 dan ayat 8 dari Surat Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulih illa al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Yang bermaksud, bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian keamanan di sisi Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang musyrik sedang mereka mencabulinya, kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengikat perjanjian setia dengan mereka dekat Masjidil Haram. Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu? Padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sadaqallahul Azim. Setelah ketetapan hukum pemutusan daripada perjanjian dengan golongan musyrikin yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan perintah Allah, dan setelah diberi tempoh selama 4 bulan setelah pengisytiharan dibuat, maka dalam ayat 7 Allah nyatakan, walaupun pada ketetapan hukum asal ialah pemutusan hukum, tetapi dikecualikan juga mereka dari kalangan musyrikin yang telah diambil perjanjian setia dalam waktu perjanjian Hudaibiyah, iaitu kawasan tanah halal sebelum tanah haram. Maka pengecualian itu dinyatakan terhadap golongan tersebut apabila mereka lurus dalam memenuhi perjanjian, maka diperintahkan kepada Nabi dan orang-orang beriman dari tersebut. Firman Allah Ta'ala, kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Tegangkan daripada sebab perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6 apabila Nabi bermimpi memasuki Mekah dalam keadaan aman dan dapat menunaikan umrah, maka Nabi isytiharkan. Ada pandangan mengatakan ianya adalah menunaikan haji kerana dalam bulan Zulqa'dah. Itu setengah pendapat. Begitupun Nabi umumkan, lalu 1,400 orang mendaftar diri untuk menunaikan umrah atau pada setengah pendapat haji. Lalu dalam Nabi mendaftarkan yang ingin untuk menunaikan umrah atau haji itu, maka timbul 2 pandangan. Yang satu ialah berkait dengan umrah dan ini lebih kuat tahun yang ke-6. Jadi sampai di Hudaibiyah maka ditahan, tidak boleh masuk. Nanti itu timbul perjanjian. Nabi pesan, jangan bawa senjata sebab bukan hendak pergi berperang. Kemudian dibawa binatang-binatang untuk disembelih di tanah haram. Lalu daripada peristiwa inilah lahirnya perjanjian Hudaibiyah. Apabila dibuat perjanjian itu, di antaranya ialah menjadi sebab kepada pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Ini adalah dari hasil mana-mana yang patuhi perjanjian Hudaibiyah, maka patuhilah. Jika mereka mencabuli perjanjian tersebut, maka ditarik perjanjian tersebut. Ini adalah firman Allah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Salah satu daripada sifat dan perangai orang beriman ialah mana-mana perjanjian yang dibuat wajib diraih selama mana yang berjanji itu meraihkan perjanjian. Tapi kalau mereka sudah cabuli perjanjian, maka ditarik daripada perjanjian itu berdasarkan syarat mereka. Ini adalah keterangan Allah. Sebabnya, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa, menunaikan janji, tidak khianat, tidak menipu, adalah perangai
orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tanya takwa itu apa? Berbagai-bagai pandangan dari para ulama berkait dengan takwa. Tapi ada satu yang menulis mengatakan diambil pandangan takwa itu daripada pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagi orang bertakwa ni ada 4 tanda dia. 4 tanda. Nombor 1, al-khawfu minal jalil. Ini kata Sayyidina Ali. Orang takwa tu nombor 1, dia takut kepada Allah Rabbul Jalil. Dia tak takut ke orang. Dia takut kepada Allah. Asal betul dengan Allah, dia tak takut orang lah. Kalau salah dengan orang, dia akan undur. Sebab dia hanya takut kepada Allah. Yang kedua, wal-amalu bitanzil. Yang pertama, al-khawf minal jalil. Yang kedua, wal-amalu bitanzil, ialah dia beramal dengan tanzil, yakni Quran. Itu nombor 2 sifat. Ya, mana yang boleh amal, diamalkan. Mana yang tak boleh amal, dia usahakan. Tapi dia yakin semua yang dalam Quran tu betul, baik. Yang kedua. Yang ketiga, war-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit, yakni dunia. Dunia ni kalau banyak mana pun tetap sikit. Ya, dunia sebanyak mana. Jadi pastikan ia jadi alat untuk akhirat. Pastikan ia jadi alat untuk akhirat. Pastikan kita jadi tuan kepada dunia ni. Jangan dunia jadi tuan kita. Pastikan bahawa dunia ni ialah jambatan penghubung ke akhirat. Itu adalah redha dengan yang sedikit. Wal-ridha bil qalil. Yang keempat, wal-isti'dad lirrahil. Bersiap cari rezeki, keluar dengan baik. Nak balik pun kita jadi suka. Lepas tu nak balik kerja pula habis cuti. Berapa pula sanggup jam 12 jam pula. Itu sebab. Sebab ialah kerana kita keluar dengan baik. Bila kita balik pun insya-Allah baik. Dan orang pergi kerja pelantar minyak. Offshore. 2 minggu ada, 3 minggu ada. Esok subuh nak balik je. Habis. Sebab tu letih macam mana kita pun cari kerja, berusaha, buka kedai. Tapi masa mana yang jadi suka? Masa hari gaji. Masa mana tokai kedai yang jalan, jaga kedai makan ni 5 kilo, 6 kilo sehari insyaAllah. Tapi masa mana bila dia mandang tu, dia buka laci, dia tengok duit. Hilang habis dah. Itu sebab tanda takwa nombor 4 ialah buat persediaan untuk berangkat. InsyaAllah kalau kita baik, maka dijemput tu pun dengan baik. Ini tanda takwa. Tapi dalam ayat ni salah satu tanda takwa, meraih perjanjian. Tidak menipu, tidak khianat. Itu adalah tanda bertakwa. Lalu Allah sebut tentang bagaimana golongan musyrikin yang telah dibatalkan perjanjian, Allah dedahkan sikap dan sifat mereka. Kaifa wa iyazharu alaikum. Bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu? Padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, kalau mereka berkuasa ke atas kamu, kalau mereka menang mengalahkan kamu, la yarqubu fikum illa wala zimmah. Mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu.
dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Di sini Allah dedahkan tentang sikap golongan musyrikin. Jadi di zaman Nabi SAW didedahkan mengapa dibatalkan perjanjian itu. Dan diberi tempoh 4 bulan selepas pengumuman pembatalan. Jadi Allah sebut, kalau mereka menang mengalahkan kamu, menguasai kamu, kamu berada di bawah kekuasaan mereka, maka mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Jadi, nombor 1, mereka tidak hormat kepada Islam dan orang-orang Islam. Itu pertama. Jadi di masa mereka sedikit, mereka hormat. Bila mereka ramai, majoriti menang, mereka tak hormat. Ini satu daripada. Nombor 2, mereka tidak menghormati perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka tak hormat. Kerana mereka hormat tu masa mereka kata tak boleh nak menang, nak mengalah. Kalau boleh kalah, tak ada hormat lah. Itu diberi peringatan oleh Allah. Nombor 3, mereka tidak terikat dengan perjanjian. Ambil perjanjian tu pada zahir mulut saja. Tapi mereka kalau ramal, ditolak perjanjian. Nombor 4, tidak takut ceroboh perjanjian. Sebab tu ada setengah orang-orang yang seperti kita tengok negara haram Israel. Bahasa mereka bukan bahasa perjanjian. Bahasa mereka bahasa perang. Bukan bahasa perjanjian. Berapa kali banyak perjanjian mereka ceroboh, orang tak ikut. Sebab ada yang bukan bahasanya di meja rundingan. Bahasanya di lapangan perang. Itu sebab Allah beri dedahkan hakikat. Cuba tengok Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum nyatakan Islam, paling baik. Paling dipercayai. Setelah nyatakan Islam, dimusuhi. Jadi kerana Nabi ada perlindungan. Sahabat-sahabat yang tak ada perlindungan diseksa, disakiti. Dan siapa mereka yang disakiti, diseksa itu? Dari kalangan orang Arab sendiri. Mereka tak raih kerabat ni. Sehingga tafsir yang kita baca ni kata, seolah-olah ayat ini berbicara kepada kita orang Islam seolah-olah diturunkan hari ini. Kerana mengikut satu pandangan illan tu mengikut jumhur yang ramai, dia bermakna kerabat. Pandangan yang kedua dipetik oleh Ibnu Katsir, illan ialah il tu maknanya Allah. Kerana dia diambil daripada asal Jibril. Hamba, il tu Allah. Mikail, Israfil, Israel, il belakang tu. Kadang Imam Ibnu Katsir ambil dalam tafsir dia, ditulis wak mari beberapa syair Arab, lepas tu dia sebut il ni ada juga yang tafsir di antaranya Mujahid. Ulama tabi'in bahagian tafsir kata il tu Allah. Dengan makna kalau mereka menguasai kamu, mereka tidak menghormati Allah. Lepas tu kalimah Allah boleh ditulis di stocking dengan persenda. Makna dia ialah kalau Allah mereka tak raih, Allah mereka tak jaga, hak lebih pada Allah lagi dahsyat. Ini peringatan. Yang ketiga, illan tu setengah kata dari kalangan ahli tafsir, tapi tak kuat, ialah maknanya sumpah. Sebab sumpah orang Mus, orang Arab ni sikit-sikit. Wallahi. Itu
sumpah yang dimaafkan sebab telacor mulut saja. Dia dah jadi biasa adat dia gitu. Tapi kalau dia bersumpah sungguh pun, dia tak raih. Tak ada orang hari ni buat mai sumpah ni. Nama Allah. Boleh buat mai model. Itu ilan setengah. Jadi ada 3 makna ilan. Satu ialah kita baca ni qarabat. Betul. Ini yang kuat. Nombor 2, ilan tu makna dia Allah. Nombor 3, makna dia sumpah. Sumpah pun, sungguh pun dia tak raih. Ni, zimmah, itu adalah perjanjian. Baik. Allah sebut, Allah firman, yurdunakum biafwahihim, iaitu mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka. Zahir saja, pada percakapan saja, lidah saja. Mana-mana yang bercakap tidak dari hati, dia akan jatuh hanya di daun telinga saja. Nak sedap saja. Hakikat tak masuk dalam hati. Kalau kita tahu perangai mereka musyrikin seperti ini, maka kita tahu mereka tak boleh dipercayai. Ya, wa ta'ba qulubuhum, sedang hati mereka menolaknya. Cakap saja. Hati tak maksud. Allah dedahkan mereka cakap pada zahir saja, perakuan pada zahir saja, hati mereka menyalahi percakapan zahir. Itu hati mereka. Jadi mereka ni berpura-pura. Itu sebab Allah kata perjanjian itu di musyrikin zaman Nabi kita Muhammad SAW dibatalkan dan diberi tempoh 4 bulan. Tapi setengah ahli tafsir kata sekarang seolah-olah ayat ni macam berada di zaman kita juga. Jadi diberi peringatan oleh Allah supaya orang-orang beriman berjaga-jaga. Tapi kalau orang beriman tak ambil peringatan Allah, ambil banyak yang telah berlaku kerana tidak merujuk kepada Al-Quran Karim untuk mengambil peringatan, maka akhirnya berlakulah peristiwa yang akhirnya orang-orang beriman, orang-orang Islam yang pernah berkuasa menjadi berada di bawah kekuasaan orang. Itu diambil peringatan. Allah sebut wa aksaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni keluar daripada akhlak dan perangai yang baik. Oleh pertama, mereka tak ada akidah. Yang kedua, mereka tak ada muru'ah, tak ada kehormatan. Dah bila tak ada rasa malu, yang kedua dari atas lebih besar tak ada rasa takut, maka habislah, tak ada apa. Kalau tak ada malu, habislah. Tak ada malu ke orang Islam, tak takut kepada Allah, tak ngai orang Islam, jadi tak ada apa, penghormatan pun tak ada. Sebab tu mereka kata mereka tak boleh ikut orang Islam sebab rasa mereka lebih tinggi, rasa mereka lebih hebat. Jadi orang Islam ni mereka kata kami tak boleh ikut. Sebab itulah bahasanya, agamanya, bangsanya kadang-kadang diperlekehkan, direndahkan. Ini bukan saja berlaku di zaman kita, tapi ketika ayat diturunkan. Cuba tengok hari pertama Nabi terima wahyu dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ya. Siapa Nabi pergi menjumpa? Waraqah bin Naufal. Sudah sangat tua. Buka dalam hadis Bukhari, ya. Permulaan turun wahyu. Lalu Khadijah balik, jadi Nabi jumpa Khadijah, takut atau demam, minta selimut. Khadijah tenangkan, tak. Allah tak akan hinakan. Kata Khadijah, jangan takut. Sebab perangai baik, amanah, aman. Jadi
Setelah reda, pergi jumpa Waraqah bin Nawfal. Asal Yahudi. Kemudian bila Nabi Isa dia jadi ikut Kristian, Nasara, dia sedang menulis kitab Injil dalam bahasa Hebrew untuk orang Yahudi. Jadi bila Nabi kita cerita benda ni, Waraqah dengar, Waraqah pun jawab. Wan Namus itu adalah Namus, yakni Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ini jawapan daripada sebab tu Ruhul Qudus. Kalau kita bincang Ruhul Qudus dalam bahasa Bible tu dia sebut Holy Spirit. Ruhul Qudus tu Jibril lah yang dengan Nabi Isa pula. Jadi kata dia Namus Jibril yang dulu pernah datang Nabi Musa, lepas tu berjalan bersama dengan Nabi Isa. Siapa dia? Iaitu yang datang kepada kau Nabi Muhammad adalah Jibril. Dan kata itu dah, kata Waraqah, kalau aku masih ada waktu itu, aku akan tolongmu sehabis-habis pertolongan. Perkataan dia ialah iz yukhrijuka qaumuk. Itu perkataan dia. Ketika kaummu, bangsa Arab ni akan menghalau kau keluar dari bumi Mekah. Maknanya hijrah akan berlaku. Lalu Nabi tanya orang mukhriji Yahud, adakah aku dihalau keluar dari bumi Mekah ni oleh kaum aku sendiri? Maka Waraqah jawab, na'am ya. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bih illa udi. Ini buka dalam turun wahyu akhir dalam hadis Bukhari. Ya, jawab Waraqah, tidak ada mana-mana orang yang bawa seperti mana yang kau bawa ni wahai Muhammad, melainkan akan dimusuhi, akan diperangi. Ini orang bawa Islam begitulah. Adalah ni. Padahal ambil salah Nabi. Paling baik, paling bagus, paling. Pak masuk Islam je kita dah pakai. Seorang pendeta Yahudi nama Abdullah bin Salam. Dia pun tengok sifat Nabi dengan kitab betul. Ini memang Nabi akhir zaman. Dia pergi jumpa dengan Nabi, isytihar dengan pengikut dia. Tengah-tengah duduk bincang selepas syahadah, bunyi suara luar, kelihatan beberapa orang Yahudi, ketua-ketua Yahudi ni mari nak jumpa Nabi. Jadi Abdullah bin Salam beritahu. Dia kata, ya Rasulullah nak kenal dengan Yahudi, Rasulullah benar saya nusuk kejap. Abdullah bin Salam pun masuk dalam bilik sekejap. Jadi dia naik cakap, Nabi tanya, siapa Abdullah bin Salam? Di sisi kami. Anak orang ketua kami, pendeta kami, paling baik, paling alim, macam-macam lah. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Nabi tanya, dah. Tak mungkin dia masuk Islam. Dalam perkataan tu Abdullah bin Salam keluar. Ucap pula kali ini. Untuk menunjukkan dia Islam. Bangun selalu. Ramai-ramai tu. Ni lah orang paling jahat kali yang dah pakai kali. Itu Islam. Jadi kalau orang kata macam-macam, sakiti kita rasa pelik lah. Memang sifat dia dah. Maka dalam ayat 7, 8 dan 8 dari surah Taubah Allah dedahkan sifat orang golongan musyrik. Untuk apa? Kita berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan terkena perangkap mereka. Wallahu a'lam. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Al-ayat ta'afik. Al-afatu tsaniyata asyarata ifsya'us sir.
kebinasaan lidah ya, atau lisan. Yang ke-12, menzahirkan akan rahsia yang disembunyikan. Wa huwa manhiyun anhu lima fihi minal iza wa tahawun bihaqqil ma'arifi wal asdiqa. Artinya, dan iaitu menyiarkan rahsia yang disembunyikan, ditegakkan oleh syarak daripadanya, kerana yang demikian, di dalam yang demikian itu setengah daripada menyakiti orang Muslim dan mempermudah dengan hak bertaulan. Kerana perkataan yang disembunyikan itu amanah yang tersembunyi. Maka jikalau dizahirkan kepada orang lain, nescaya jadi khianat akan amanah orang. Seperti sabda Nabi SAW, al-hadithu bainakum amanah. Rawahu Ibnu Abi Dunya mursalah. Ini Al-Iraqi yang cari hadis dalam menterjemahkan hadis dari Ihya Ulumuddin. Artinya perkataan yang tersembunyi antara kamu itu amanah, yakni pertaruhan, maka jangan kamu nyatakan kepada orang lain. Sebab itu kadang-kadang kita biasalah, saya kabur-kabur seorang je, dijaga, itu biasa tu. Amanah tu. Tapi hak ni dikabur pula ke orang lain. Saya kabur-kabur seorang je, 2 dah. Hak ni pula dikabur awak seorang je, 3 dah. Maka berebut. Padahal amanah tu. Di antara amanah kira salah. Kira salah itu amanah tu. Kata. Tak. Jadi kalau kita dah senyap sudah. Pasal kalau kita terima kena sabar. Saya terima kena sabar. Yalah. Sebab dia perkataan tu amanah. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza haddatha ar-rajulu bi haditsin thumma tafata fahiya amanah." Rawahu Abu Daud, Tirmizi dan lain. Dan apabila bercerita oleh seorang laki-laki, kata Nabi, akan seorang dengan suatu cerita yang tersembunyi. Masuk asal laki walaupun disebut, tapi dia masuk perempuan juga. Iaitu maka berpaling ia orang tu daripada orang yang cerita ke dia, yang bercakap dengan dia, maka iaitu amanah kepadanya, kena simpan. Maka jangan dikhabarkan cerita itu kepada orang lain. Kalau kita dengar orang lain, dia cerita orang ke kita, maka kena tahulah. Hak kita pun dia boleh cerita ke orang. Dia kaedah dia. Dan kalau kita nak tahu betul salah, kalau orang berkelahi, mudah je. Kita pergi kat orang tu nak cerita pun orang dia kelahi. Tapi kita pergi kat orang kelahi ni cerita apa hal dia. Maknanya tahu kan. Sebab manusia ni yang jadi gitu. Sebab tu kalau kita tengok peristiwa benda berlaku, kita tengok, kita perhati. Sebab kaedah berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau kita benar, kita berani. Kalau kita tak salah, takut. Tengoklah apa peristiwa yang berlaku dalam negara hari ni pun sama. Berani ke tak ni? Apa tak berani tu? Sebab takut tu kerana apa? Mesti. Dia akan perkataan yang kita kena tanya sama, macam tadi lah, kaifa. Pasal apa takut? Pasal apa awak berani? Dah saya tak salah. Dah. Kita tengok sama lah. Baik. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, "Inna minal khiyanati an tuhadditha bisirri akhik." Artinya setengah daripada khianat tu maksudnya kau menceritakan dengan rahsia saudaramu kepada orang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Fa ifsyaru sirri khiyanah wa huwa haram idza kana fihi idrar wa lu'mun illam yakun fihi idrar." Artinya maka menzahirkan rahsia itu khianat, dan iaitu haram jika ada di dalamnya itu memberi mudarat. Jadi rosak,
perhubungan seorang dengan seorang sebab siarkan rahsia. Yang sepatut disembunyikan mudarat, maka hukumnya haram. Sebab tu kadang-kadang orang cakap tipu tapi tak mudarat. Contoh, dua beradik tu, ayah dia baru beli kursi ngongek-ngongek tu. Jadi dia nak duduk. Dia pun balong, kawan balong dia bangun. Kawan tu bangun, dia duduk. Dia tak ada mudarat. Sekadar cerita je. Maknanya bukan ambil orang. Tapi kalau takdir Allah, tak pergi ke pot darah awak mati. Paka, kawan tu pun pergi lah. Balik, dah pergi minyak lagi. Pada pelawak je. Guramai. Itu dah semua. Sebab tu menyulitkan orang, menyusahkan orang. Dia ada benda tak mudarat. Walaupun saya berahsia. Itu iaitu kalau dan dia itu kecelaan saja. Jika tiada dalamnya itu memberi mudarat. Dan telah tersebut bicara menyembunyikan rahsia itu dalam bab adab suhbah dahulu itu. Kita tengok di antara tadi Hasan Basri ya, Hasan Basri. Hasan Basri ini kalau dia khutbah hari Jumaat 7,000 6,000 orang naik khutbah dia buat makan hati. Sebab tu hari ni kita kadang-kadang dengar khutbah apa tak takut sebab tadi lah dia sebut ittaqullah. Syarat dukung khutbah tu ittaqullah lah. Tapi hak pegang tokat, hak kata ittaqullah tu dia takut kepada Allah. Kalau dia takut ke Allah, insyaAllah macam Imam Hasan Basri baru kesan dia kepada pendengar. Kadang-kadang tengah khutbah tidur. Kadang-kadang baik orang bawa bah dia. Orang bawa bah, dia bawa tu takut. Penumpang berdoa sama Allah. Ya Allah, minta selamat ya Allah. Dah tidur setengah. Tapi khutbah tu agama dah tidur oleh ada. Kau bawa bah. Maju lah dia bawa. Sampai dah tidur penumpang. Pada tempat mudah tidur naik bah. Naik kenderaan. Dah tidur doa sama ya Allah, ya Allah. Tapi khutbah oleh ada. Jadi kita tanya, dah berapa? 52 kali khutbah. 52 kali. Hak tu hak sembahyang Jumaat. Sembahyang raya 2. Nah, kalau ada sembahyang istisqa paling kurang 54, 55. 50 lah berapa. Setahun ittaqullah 2 kali tu. Khutbah pertama, khutbah kedua. 104. Nah, 104 tu 5 tu 6 tu 7. Kalau ada istisqa. Apa kita tengok dah takut? Sebab orang yang memberi itu. Imam Hasan Basri 6,000-7,000 orang. Di Iraq. Minggu tu dia sakit. Orang lain khutbah. Nangis pula. Orang tanya, apa nangis? Sebab dia dengar khutbah Imam Hasan Basri. Allah. Satu budak mengajar di satu masjid. Khalifah zaman tu tanya dia, mengajar apa? Dia kata, saya mengajar tafsir Quran. Dia mesti ada disiplin ilmu dia. Quran ni, maka dia tanya, awak mengajar tafsir Quran, tahu tak nasih mansukh? Ayat yang dibaca tak diamal, maka ayat lain yang dibaca yang memasukkan hukum tersebut. Dia nasahkan hukum, tak dipakai, baca saja tak diamal. Jawab budak tu tak tahu. Kata dia berhenti lah. Sebab bila mengajar tak tahu disiplin di antaranya ilmu nasih mansukh, maka akan merosakkan lebih daripada memberi petunjuk. Satu kali lain tanya kat siapa tu mengajar. Imam Hasan Basri tak tanya lah. Inilah konsep tauliyah. Tauliyah bermakna kalau kita tak tahu siapa yang mari mengajar, guru dia, siapa dia mengaji di mana, kitab apa, kita tak tahu. Maka barulah
kita buat temuduga. Takut dibawa ajar orang koksi. Guru saya pesan saja. Nak tahu benda betul salah ni mudah je. Dia ngajar tengah orang ramai ke tak? Tu dia petua dia. Sebab benda baik semua orang buat secara terbuka. Kahwin secara terbuka. Jamuan perkahwinan secara terbuka. Bertunang secara terbuka. Orang meniaga molek terbuka. Dia mesti ngajak terbuka. Jadi, kalau kita tahu dia belajar di mana, siapa guru dia, apa kitab dia pakai, berilah tahu dia. Jangan kita takak. Ni Hasan Basri ni. Siapa dia ngajar ni? Hasan Basri. Tanya lah. Khalifah dah tanya. Tahu siapa dia Hasan Basri. Dia khutbah 6,000, 7,000 dengar nangis. Tak boleh khutbah nangis juga. Pasal tak boleh dengar. Betul je. Kerana demam itu sakit. Hari Jumaat. Supaya kita faham. InsyaAllah. Ini tidak. Jangan buat main-main. Agama ni tolong agama. Orang agama tolong agama. Benar tak? Orang agama kena tolong agama. Cakaplah. Tak kenal siapa dia. Kau mengajar tu. Dah. Boleh terjemah kitab. Tak kita dah kenal. So, jangan sekali-kali kita gunakan agama tu untuk sekat orang. Jangan. InsyaAllah, bila penyakit orang alim, selama mana kita tak ada hasad deki kepada orang, tak ada nak buat khianat orang dalam hati, insyaAllah, orang alim tu akan diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung pesaka. Hak yang wajib ditunaikan atas pusaka. Apabila pemilik harta meninggal. Jadi, bila ni alhamdulillah lah. Biasanya hospital, pihak berwajib, termasuk kadang-kadang report kita tu akan dikeluarkan sijil selepas. Bila pemilik harta meninggal, ada 4 perkara yang wajib dilaksanakan oleh waris atau orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta si mati. Wajib ada 2 ya. Wajib boleh bertangguh, wajib segera. Dia tak boleh tangguh. Jadi hak ni segera. Perkara yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Pertama, mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Mandi, kafan, sembahyang, tanam. 4. Yang kedua, menjelaskan hutang si mati. Yang kedua. Yang ketiga, menunaikan wasiat si mati. Kalau ada. Jadi kalau wasiat si mati ni pernah dia kata, esok kalau ayah mati, mu ada piti, mu buatlah korban. Maka orang hidup boleh buat korban untuk orang mati. Sebab wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak boleh buat. Ada pun orang hidup, kita nak buat korban bagi pihak dia guna duit kita, kena minta izin dia. Maklum dia nak buat korban ke diamond ni, buatlah. Boleh kalau dia tak berizin tak boleh. Ada pun si mati, kalau dia wasiat, kalau ada duit buatlah. Jadi Allah kita ada duit semua tiap tahun lebih, jadi kita buat boleh. Cuma bezanya bila sudah buat untuk si mati, dia jadi korban wajib, tak boleh ambil. Kena beri belaka. Yang ketiga, menunaikan wasiat si mati. Yang keempat, membagikan harta pusaka si mati kepada waris-waris yang berhak. Tak boleh pegang. Kena bagi. Tapi zaman ni dia ada dokumen-dokumen yang kadang-kadang tak ada dokumen, dia tak benar. Kereta nak pindah ke siapa, motosikal nak pindah ke siapa tu, kena pergi pejabat. Yang pertama, menguruskan jenazah.
Perbelanjaan yang diperlukan untuk mengurus dan menyempurnakan jenazah boleh diambil daripada harta pusaka si mati. Ia juga termasuk pembelian kain kafan, keranda atau penutup liang, upah mandi, gali kubur dan upah membawa mayat ke kubur seperti kereta jenazah. Tapi sekarang boleh kata alhamdulillah khairat urus belaka dah. Ataupun dia ambil duit, bukan duit pusaka si mati, duit orang mari derma tu. Lepas mati itu boleh, tak ada isu lah. Upah yang diberi kepada orang yang sembahyang kasih mati atau belanja kenduri arwah dan perkara yang tidak dituntut oleh syarak tidak boleh diambil dari harta pusaka arwah. Ia menjadi tanggungan waris si mati. Jadi kalau nak juga pakai duit derma orang tu. Duit sumbangan orang kau dalam bekal. Itu boleh. Ada pun pusaka si mati tak boleh. So itu setengah-setengah. Dulu-dulu lah tunggu dia tak pergi tahlil. Sebab dia cek, ada anak kecil, anak yatim, dia ambil dari duit pusaka buat tahlil. Dia dah tak boleh makan, haram. Sebab pasal apa tu? Sebab dia tak boleh beri izin. Nak kena jaga tu lah. Nombor 2, menjelaskan hutang si mati. Di antara perkara yang perlu diberi perhatian utama bila berlaku kematian, ialah menjelaskan hutang si mati. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, sesudah memenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Berarti molek sebut wasiat nombor 3 selepas hutang. 1 pengurusan jenazah, nombor 2 bayar hutang, bukan wasiat tu nombor 3. Tapi Quran sebut wasiat dulu pada hutang. Ni hikmat dia. Hutang biasanya orang jaga. Hutang si mati. Lepas tu umum. Nabi kalau nak sembahyang mayat, dia akan tanya dulu. Sahabat. Si mati ni ada hutang ke tak? Dijawab ada hutang ya Rasulullah. Siapa nak jamin? Isteri pun jawab saya ya Rasulullah. Rasulullah jadi imam sembahyang. Mari kali kedua pula tanya tak mayat-mayat. Nabi akan tanya sama. Ada hutang ke tak? Ada. Siapa nak bayar? Anak-anak jawab kami ya Rasulullah. Itu ni alhamdulillah ada isytihal ni. Lepas mayat kan? Keluarga kata kalau ada hutang gini-gini. Itu je tu. Yang ketiga, tapi kita tak tanya sebelum mayat. Kita tanya lepas mayat. Apalah ada kau tanya. Yang ketiga Nabi tanya, ada hutang tak mayat ni? Ada. Siapa nak jamin bayar ni? Senyap, keluarga senyap, anak senyap. Lepas tu sahabat pun, ada seorang tu jawab ada. Nabi jadi imam lah. Kali keempat, berlaku, Nabi tanya ada hutang. Keluarga tak jawab, isteri tak jawab, sahabat tak jawab. Nabi tinggal. Nabi kata, kamu semayang mayat ni aku dah. Sebab tu kalau orang bunuh diri, jangan ramai-ramai sebab jadi galau. Oh baik bunuh diri, sebab orang ramai. Jadi takut gitu. Nampak dia? Jadi sikit-sikit sudah. Sama ni. Nabi tinggal. Jadi bab hutang jangan main penting. Tapi dia bubuh belakang sebab orang cara dia kata bab hutang. Ada pun buat wasiat. Jadi bubuh depan biar penting kata wasiat si mati. 1/3 boleh dulu. Dan jangan ubah wasiat si mati. Kalau kita buh nama ayah kata 10,000 pergi ke surau Haji Muhammad ni, maka habis kita sikit boleh. Dah kita buang nombor kosong saja. Jadi 1,000. Dosa besar tu. Ubah wasiat orang. Tapi wasiat ni pada kebiasaan tujuan harta. Walau bagaimanapun kita raih juga. Suruh orang ni mandi, suruh tanam sini kita raih juga. Suruh tu tak apa, tu boleh juga. Tapi utama sebenarnya bab harta. Hutang si mati yang wajib dijelaskan terbagi kepada 2 jenis. Iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. InsyaAllah kita sambung akan datang hutang si mati yang wajib dijelaskan. InsyaAllah minggu depan. Siapa-siapa ada hutang, masa mula-mula kita ambil hutang. Jadi pun tak apalah. Niat nak bayar. Mula-mula sekali. Niat nak bayar. Allah akan permudahkan jalan. Dan kalau ditakdirkan mati, kerana kita bayar asal-asal. Tapi ni anak bayar. Dan kalau mati,
Baru bayar 2 kali, 10 kali, 8 kali lagi ke mana? InsyaAllah Nabi kata itu tanggungan aku di akhirat esok. Sebab niat tadi. InsyaAllah. Nabi kata jadi tanggungan aku lah. Di akhirat esok, tuan hutang akan tutup. Dah. Tapi kerana dia ada niat, Nabi kata jadi jaminan aku lah. Pernah berlaku dalam riwayat, Allah tanya, tuan hutang, nak masuk syurga ke tak? Sebab dia buat tuntutan. Dia buat tuntutan. Nak bayar dengan apa? Kebajikan. Dah. Kalau tak ada, ambil kejahatan. Tuan hutang beri ke orang hutang. Tapi kerana niat tu Allah kira tu. Jaminan Nabi tadi dah. Allah kata sekarang nak masuk syurga ke tak? Ketua hutang. Tuan hutang kata, nak masuk syurga. Allah kata, kira apa hutang-hutang? Erik tangan hak memberi hutang tu, masuk syurga. Cara apa lagi ketutupan orang nak masuk syurga? Nah, itu jaminan. Pertama bila kita berhutang, niat nak bayar. Sehingga ada sahabat-sahabat kata, sebab Nabi sebut bila sabda orang yang dia berhutang, dia niat nak bayar, Allah akan mudahkan urusan bayar. Dia pegang hadis ni, saya boleh beli cash. Saya boleh beli cash. Dapat siapa dia ambil hutang sebab sabda Nabi ni. Saya nak ambil berkat sabda ni. Dia boleh beli tunai je. Ada seorang sahabat tu Nabi beri salam dia senyap. Sekali, 2 kali, ada rumah dengan dia. Lepas tu, dia jawab. Nabi kata, dah apa yang sampai 3 kali? Dia kata, salam Rasulullah tu. Assalamualaikum tu sekali. 2. Kalau jawab lalu sekali tu je lah. Pandai cukup dia. Salam Rasulullah. Kita tengok masa Rasulullah gering sakit, yang Rasulullah kata tak bertahan. Siapa-siapa aku ada pernah sakiti dia ke ni. Termasuk kalau hutang ni. Minta kalau nak tutup hari ni lah. Seorang nama Uqashah. Ya Rasulullah, saya sebab kata tidak saya tak mau tutup. Sebab Rasulullah dah sebut sama dari saya nak tutup lah. Apa dia? Dulu masa dalam perang, Rasulullah pernah. Masa saya dalam saf, Rasulullah tolak dengan tokak Rasulullah ke perut saya. Dalam keadaan baju saya terbuka, jadi kena kulit saya. Kerana Rasulullah sebut, saya nak tutup lah. Bila kata begitu, nangis sama sahabat bang. Tak salah dengan Rasulullah, dengan kami lah, dengan Abu Bakar, macam-macam. Dah. Rasulullah kata, waktu tu saya nak Uqashah. Kalau dengan tokak, kalau dia tak mau begitu je. Dia ambil tokak. Nangis pula Fatimah. Siapa pula lah nak balas. Sampai Rasulullah serah. Dia jawab lagi. Dia kata kena kulit saya. Jadi Rasulullah pun kena buka lah baju. Benda siapa dekat dengan Rasulullah. Dia tahu dah setara tokak. Dia pergi peluk. Dia tutup kulit-kulit dia dengan kulit Rasulullah. Kulit Rasulullah. Kenapa ni Rasulullah tanya? Dia kata, sebab bila kulit saya bersentuh dengan kulit Rasulullah, kulit saya tak bersentuh dia api neraka. Jadi kalau nak tengok ahli syurga ni tak ada nana senara 10 ni. Inilah orang. Masing-masing minta lah. Jawab Rasulullah, telah dijauhi kamu oleh Uqashah. Tu yang kita dengar doa Uqashah tu. Ada kan dulu doa Uqashah lah. Yang siapa dia nak balas? Rasulullah tak ada orang nak balas. Tapi tujuan saya buat gini ya Rasulullah, setulis ni. Cerdik sahabat. Dah, apa orang biasa je. Tapi bijak. Dah, akhir orang pun minta oleh kamu telah didahului oleh Uqashah. Satu pernah kita tengok buku kecil-kecil dulu doa Uqashah. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah beri kita jadi macam sahabat juga, dapat bersama-sama dengan Nabi dalam syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbub habibna ilaika wa 'indan nasi ajma'in. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma arzuqna syafa'atak fil akhirati jannataka li ru'yatik ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih yang sangat dikasihi di sisi-Mu. Maka curahkan kasih-Mu kepada kami, ya Allah, dengan sebab mengasihi Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan kami dikasihi dalam hati orang-orang yang beriman. Dan jadikan kami dikasihi di sisi sekalian manusia. Kurniakan kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan masukkan kami dalam syurga-Mu di akhirat, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Untuk kami melihat, berteman, berkawan rapat, bermesra-mesra, dan melihat Nabi Muhammad SAW. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kat gear tu tengok macam biasa. Allah, mereka esok